Kerajaan mengambil pendekatan proaktif dalam menilai perkembangan krisis tenaga global dengan mengambil kira perancangan jangka sederhana bagi memastikan kestabilan ekonomi negara terpelihara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, kementerian menjangkakan konflik berkenaan berlanjutan sekurang-kurangnya 6 bulan, namun perancangan awal telah disusun bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Jangkaan saya di peringkat Kementerian Ekonomi, kita merasakan paling cepat konflik ini 6 bulan. Kalau tidak, kesannya mungkin sampai menjangkau setahun. Maka sebab itu perancangan dan penyusunan itu kena juga melihat soal jangka sederhana. So that's why we are looking into the approach if we can intervene and ensure whatever the urgency, the priorities that we have at the moment yang masih ada ni untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin. Beliau berkata kepada pemberita selepas melawat tapak projek Malaysian Vision Valley MVV, pembinaan jalan nilai labu ke Bandar Anstek. Akmal mengulas mengenai prospek yang boleh dijangkakan rakyat sekiranya konflik tersebut berlarutan hingga pertengahan tahun. Beliau juga berkata di peringkat kementerian, pemantauan dilaksanakan secara menyeluruh termasuk melalui penggunaan dashboard bagi meneliti data dan statistik di samping mendapatkan maklum balas secara langsung daripada pihak industri.